Dah habis dah Ana dah syarah. Baru Ana perasan mesej. Macam mana? So Ana akan Ana cakap secara ringkas je lah. Hari ni Ana dah syarahkan 2 bab. So memang Ana nak berhenti dah sepatutnya sebab Ana ada urusan lepas ni. Secara salah Ana syarah sebab speaker tu tutup Ana tak pasti kalau rakaman nanti dia ada ke tak. Rakaman tu ada suara ke tak. Tapi sebab Ana tak pasti nak tekan speaker pun kita tak ada kot. So tadi Ana dah syarahkan berkenaan dengan faslun fil. Itu adalah faslun fil waqaf. Fasal berkenaan dengan wakaf. So kita dah syarahkan berkenaan dengan wakaf ni ada 3 syarat. Secara ringkas lah. Wakaf jaizun bi salah satu syarat. 3 syarat. Ayat mimma yuntafa bihi baqat ain. Yang mana wakaf yang pertama dia kena dia adalah benda yang bermanfaat. Yang mana ain dia punya fizikal dia masih kita katakan fizikal dia masih ada. Contoh apa ayat contoh barang wakaf yang dibenarkan, contoh Al-Quran ataupun telefon, laptop dan sebagainya. Tapi air macam mana air? Air ni dia bukan benda yang baqa'u aini, dia bukan kekal ain dia. Sebab apa? Sebab kalau kita wakaf air, benda tu akan digunakan. So hilang. So air ni apa yang saya pegang lah, dapat yang saya lebih kuat. Yang mana air dia bukan benda yang diwakafkan. Tetapi yang kita wakaf dekat masjid tu apa? Yang kita wakaf di masjid itu adalah mesin air. Boleh repeat next week. Okay, tak apa. Ana syarah sikit je. Wakaf dengan so itu syarat yang pertama. So kenalah barang yang wakaf tu adalah barang yang ada ain dia. Dia ada fizikal dia. So kalau macam tadi kita sebut pasal air, wakaf mesin air, yang wakaf tak adalah mesin tu, bukannya air tersebut. So kalau kita implikasi dia apa? Implikasi hukum ni bila contohlah, let's say kita ambil air daripada masjid yang diwakafkan mesin tersebut. So adakah kita boleh bawa air tersebut ke tempat lain? Sebahagian ulama kata tak dibenarkan lah sebab mereka berpegang bahawa air itu adalah air yang wakaf. Tetapi wallahu alam, apa yang saya nampak yang lebih tepat adalah yang diwakafkan adalah mesin tu. Bila air tu bukanlah air yang wakaf sebab air tu apa yang disalurkan daripada bawah tanah walaupun masjid bayar, tapi dibersihkan air tersebut untuk kita minum. So air tersebut adalah hasil daripada mesin yang diwakafkan tadi. So saya berpegang dengan pendapat dibenarkan untuk kita ambil air daripada masjid selagi mana tidak memudaratkan lah, maksudnya tak habis air kat situ. Dan juga charge telefon di masjid. Begitu juga charge telefon di masjid, jika kita gunakan untuk manfaat, maka itu tidak ada masalah, dibenarkan dan harus. Sebab elektrik itu bukan air. Dia bukan air yang baqak yang air ni. Bukan air yang berkekalan. Yang wakaf adalah masjid tersebut. Tapi saluran elektrik itu sendiri tidak. Bukan benda yang wakaf. Yang wakaf pelak tersebut dan sebagainya. So, maka, bila kita nak guna charger di masjid, dibenarkan. Tetapi kalaulah ada signboard daripada masjid kata tak boleh charge kat sini. Maknanya kat situ, maknanya hukum kat situ berubahlah. So, masjid tak dibenarkan, kita tak boleh untuk. Tetapi secara asalnya, apa yang saya nampak lebih tepat adalah elektrik dan air bukanlah benda yang diwakafkan, melainkan dia hanyalah asar kesan daripada mesin yang diwakafkan tersebut. So kita boleh untuk ambil air kat masjid, contoh kita nak pergi jogging ke, nampak masjid kita ambil sikit, lagi tak mudaratkan. Ataupun kita nak transfer untuk musafir dan sebagainya, ke dibenarkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ayakun ala aslin mawjudin wa far'in la yanqati'. Asal dia mawjud wa far' la yanqati'. Dia kekal, dia tak terputus. Dan yang ketiga, wa alla yakuna fi makhduran. Dia bukanlah barang yang diharamkan. Contohnya arak, so tak boleh nak kita wakaf arak ataupun khinzir ataupun anjing. Wa huwa ala ma syaratal waqifu min taqdimi wa ta'khiri wa taswiyatin wa tafdil. Ini so kita nak wakafkan benda, kita kena ikut syarat orang yang mewakafkan tu. Contoh kalau kita nak wakaf masjid, dia ada yang sebahagian, dia bukan semua tu satu orang je. Ada yang masjid ni dia bagikan kepada 100 pewakaf. So
boleh kita wakaf secara sikit-sikit. Macam ni. Dan seterusnya faslun fil hibah. Secara ringkasnya, wa kullu ma jaza bai'u jazat hibatu. Apa yang kita boleh beli, jual beli, maka dibenarkan untuk hibah. Maka dibenarkan untuk beri hadiah. Hibah ni beri hadiah. Jadi kita bagi hadiah dekat adik kita ke, sebab dia cemerlang, SPM dan sebagainya. Ataupun kita bagi hadiah kat mak ayah kita, itu dinamakan sebagai hibah. Tapi dia ada beberapa syarat. Wala talzamu hibatu illa bil qabdi. Hibah tu bila kita nak buat, kena ada taqabud. Kena ada qabat. Qabat ni apa? Taqabud ni adalah penyerahan. Kita nak bagi hadiah dekat anak kita kan, iPhone. So kita bagi dia, nah ambil. Ada penyerahan di situ. Sama ada secara fizikal kita nampak ataupun secara yang kita tak nampak. Contohnya kita transfer duit ke, ni hadiah sebab cemerlang SPM ataupun cemerlang pergi belajar luar negara dan sebagainya. So itu syarat yang pertama, kena ada penyerahan. Yang kedua, wa idza qabadha al mawhub lahu lam yakun lil wahib an yarji'a biha illa an yakuna walida. Kalaulah orang tu dah bagi, kita yang bagi hadiah ni dah bagi mawhub, lam yakun lil wahib. Wa idza qabadha al mawhub, mawhub ni orang yang dapat hadiah tu, dia tak boleh bila dah diserahkan. Bila dah diserahkan, lam yakun lil wahid, orang yang bagi tadi dia tak boleh nak ambil balik. An yarji'a fiha illa an yakuna walidan. Kita dah bagi hadiah kat kawan kita contoh, sebab hari dia contoh, so kita nak ambil balik lah. Atau ambil balik lah esok sebab hari jadi kau dah lepas contoh. Tak boleh lah. Tetapi illa an yakuna walidan, melainkan ayah kepada anak boleh kita ambil. Si mazhab Syafi'i lah. Sebab ayah ni dia diberikan kelebihan berbanding family, anak ataupun isteri dan sebagainya. Allah berikan kelebihan kepada ayah supaya dia orang yang qawam, orang yang pemimpin kepada keluarga dia. So ada eksklusiviti sikit kat situ. Tetapi bukan untuk dia tak menjalankan tanggungjawab. Dia disebabkan dia ada eksklusiviti itu, maka dia kena bertanggungjawab memberikan nafkah, memberikan tempat perlindungan, rumah, memberikan makanan yang cukup, pakaian dan sebagainya. Dan dulu saya belajar di Al-Azhar, kita orang belajar bab jinayat ataupun bab jenayah, yang mana sebahagian ulama apabila kita bahaskan berkenaan dengan hukum ayah yang membunuh anak, ayah apabila dibunuh anak, sebahagian ulama termasuk mazhab Syafi'iyah ataupun ulama Syafi'iyah meletakkan bahawa, menghukumkan bahawa ayah tersebut tidak dikisah. Ayah yang bunuh anak dia tidak dikisah. Sebab apa? Sebab ayah ni dia ada eksklusiviti dia. Sebab kalau kita tengok pandangan ni, mungkin kita nampak macam kita nampak kenapa dia. Walaupun sebahagian ulama ada yang kata kena kisah, tetapi kebanyakan ataupun majoriti ulama termasuk mazhab Syafi'i meletakkan bahawa tidak dikisah ayah yang membunuh anak. Dan apabila kita tengok antara hikmah dia, contoh ayah dia bunuh anak seorang lah. Ayah dia ada 5 dia anak, maknanya 6 orang kan, dan ada isteri pula seorang. Kalaulah ayah sebabkan bunuh anak tadi, anak yang kecil atau anak yang tak ahli, siapa yang nak beri nafkah kepada anak-anak yang lain? 5 orang lagi, termasuk isteri. Sebab itulah ayah apabila dia melakukan apa-apa terhadap anak dia lah, maksud pembunuhan dan sebagainya, dia disabitkan dulu di mahkamah, kena sabit, dan hakim yang memutuskan. Kalau di mazhab Syafi'i yang kita sebutkan tadi, maka ayah itu tidak dikisah seperti kalau orang lain yang membunuh. Okey. Wa idza qabadaha al-mawhu, okey. Seterusnya terakhir baik yang tadi ya. Wa idza a'mara syai'an aw arqabahu kana lil mu'mari aw lil murqabi wali warasatihi min ba'dih. Kat sini ada 2 kaedah dalam hibah yang kalau kita nak letakkan syarat. Yang pertama, syai'an a'mara, kita buat secara a'mar, ataupun dalam ini ditulis al-umra. A'mar dari asal al-umra. Bila kita hibah secara umrah ni
kita bagi kat dia. Kita bagi iPhone dekat adik kita. Lepas tu, bila dia meninggal, adik kita meninggal, iPhone tu jadi harta kita balik. Itu akad hibah umrah. Kalau arqabah ni, ataupun rukubah, dia, contoh dia, bila salah seorang meninggal, kita ataupun adik kita yang meninggal, so harta tu dijadi kembali kepada kita, tetapi kembali kepada waris kita lah sebab kita dah meninggal. So dia ada beza kat situ kan. So ada dua akad. So siapa yang nak buat hibah jatuh maka dibenarkan. Kita panggil sebagai hibah bersyarat. Dia ada syarat. Sama ada amarat dia ataupun arqabah. Jadi kana lil mu'mar aw lil murqabi wa li warasatihi min ba'dihi. So harta tadi dia akan kembali kepada tuan dia tadi, orang yang bagi tadi, apabila orang tu meninggal, orang yang dapat harta. Kita bagi kereta kat kawan kita, dia meninggal, so kita dapat balik harta tersebut. Kalau kita buat syarat ni lah dekat dalam hibah. Wallahu a'lam. Ada soalan? Maksudnya kalau kita nak wakaf, kena sebut mesin air lah kan? Sebab air sumber dari masjid biasa. Baik, macam kita bahaskan tadi, memang ada ulama', sebahagian ulama' yang terutama dalam mazhab Syafi'i yang meletakkan bahawa air tu adalah harta wakaf, ataupun kita katakan di Malaysia lah orang anggap macam air tu air wakaf. Tetapi secara tepatnya air tersebut dia bukanlah harta yang boleh diwakafkan. Sebab apa disebut dalam Abu Syuja' ni? Ayakuna mimma yuntafa'u bihi. Yang pertama, air barang tersebut dia bermanfaat. Okey, betul? Air memang bermanfaat. Tetapi ma'a baqa'i ainihi. Ini barang adalah kekal. Contoh kekal apa? Al-Quran. Kita guna, masih ada lagi, betul tak? Apa yang tak kekal? Makanan. Kita makan. Ada ke makanan wakaf? Tak boleh kita nak wakafkan makanan sebab makanan tu kita ambil dan hilang. Dia dah tak boleh digunakan oleh orang lain. Sebab wakaf ni adalah harta yang kita serah kepada Allah. Sebab tadi saya ada cerita, tak tahulah time mic tutup kot. Yang mana ulama' bahaskan berkenaan dengan wakaf ni, hanya satu je cara harta wakaf tu boleh berubah milik. Kalau tak, dia akan jadi harta wakaf sampai hari kiamat. Apabila negara Islam tersebut dijajah oleh negara orang kafir. Contoh yang berlaku di Palestin, di Gaza. Tanah masjid wakaf. Bila kita wakaf jadi milik Allah lah. Tetapi bila Zionis datang, laknatullah, dia ambil tanah tersebut, tu dia buatlah perumahan dan sebagainya. Maka hilanglah tanah wakaf tersebut. Selagi mana negara Islam itu aman, contoh macam Malaysia, kita doakan negara kita aman, selagi itulah tanah wakaf tu tak boleh berubah milik. So kalau masjid dekat KL, betul-betul KLCC, kita kata kat sini tempat yang strategik ni untuk kita buat menara yang lebih tinggi daripada KLCC. Tak boleh. Tak boleh kita guna tanah wakaf tersebut. Kerana tanah wakaf adalah tanah yang kita beri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tidak pemilik kat situ. Tanah wakaf Nasrullah contoh, tak ada. Dia tanah wakaf je. Tetapi majlis agama ataupun jabatan agama Islam, dia hanya menguruskan. So dipanggil sebagai nazir. Nazir masjid ataupun nazir tanah wakaf. Berkenaan air tadi, sebab tu saya berpegang dengan pendapat di mana air bukanlah harta yang diwakafkan, tetapi mesin tersebut yang diwakafkan. Walaupun contoh masjid bayar air kan, sumber. Dia bayar tu, dia bukan bayar air tu, dia bayar orang panggil sebagai pengurusan air tersebut. Pengurusan air Selangor, pengurusan air Sabah, yang menyalurkan air tersebut, yang menapis tersebut. Tetapi dapat tu air. Tetap air yang kita katakan dia adalah bahan yang kita boleh minum. Kan? Sebab kalau kita kata dia adalah air tu ada air yang wakaf, kita tak boleh bawa keluar air tu daripada masjid. Memang ada pendapat ni. Tapi bagi saya dia kurang tepat lah. Sebab contoh kalau kita contoh sangat dengan elektrik kan. Elektrik kita tak boleh gunalah untuk peribadi nak cas phone. Sebab apa? Sebab elektrik ni harta wakaf. So kat situ tak tepat. Sebab elektrik ataupun air dia bukan benda yang bakar air ni. Tidak berkekalan dia punya zat dia. Air dia tidak berbekalan. So dia akan habis ataupun dia masuk dalam perut kita.
So benda-benda tu kita diguna, orang yang wakaf mesin tu dia akan dapat pahala sebab mesin tu lah. Tapi kita dibenarkan untuk contoh ambil air sebab kita jogging, kita ambil air ke luar masjid. Ataupun kita charge phone, kita musafir. So kat situ kesan daripada hukum tersebut menatijakan gitulah. Wallah. Ada soalan lagi? Anda minta maaf lah tadi tak perasan. Itulah. InsyaAllah nanti akan dibaiki untuk pertemuan yang seterusnya. Supaya itulah. Dapat perasan awal lah message. Jadi kalau tak ada apa-apa soalan, insyaAllah. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada yang mendengar. Jadi yang baik itu datang daripada Allah, yang buruk itu datang daripada kelemahan diri saya. InsyaAllah pada pertemuan yang seterusnya kita scan bab muamalat lagi sedikit lagi. So lepas tu kita akan masuk dalam bab apa lepas tu? Faraid atau wasiat. Wallahu a'lam. So, InsyaAllah kita berhenti dulu paket ni. Qul qawli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.